Terima kasih tau yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni. Tak tengok lagi video sebelum ni, boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Naramen, koleksi video produk-produk yang saya guna dan saya pakai. Bolehlah tengok, nak tengok tu kan. Ataupun nak beli produk-produk yang saya guna, boleh beli. Untuk video kali ni saya ada butang baju Melayu. Yang dah ada baju Melayu, tiba-tiba tak ada pula butang kan. Boleh beli butang baju Melayu yang macam ni. Dia punya warna dan corak design pun boleh pilih butang baju Melayu yang macam ni. Untuk yang saya ada ni bulan bintang lah. Warna pun boleh pilih, corak dan design pun boleh pilih tau. Untuk butang baju Melayu yang macam ni. Dia main sekali dengan kotak simpanan yang macam ni lah. Jadi mudahlah kita nak simpan ni pun kan. Jadi kita boleh simpan dalam ni. Dia main dalam 5 biji butang baju Melayu lah. Sesuai lah untuk yang nak pakai dekat baju Melayu tu kan. Sebab dia main sekali dengan 5 butang baju Melayu, kita boleh pakai lah butang baju Melayu yang macam ni. Jadi dia main sekali dengan kotak simpanan macam ni. Jadi kita buka tu. Okay. Dia ada butang yang melekat dekat sponge lembut lah yang macam ni lah. Okay, ni bahagian belakang. Ni bahagian depan butang baju Melayu lah. Dia punya design ataupun reka bentuk tu bulan bintang lah. Warna pun boleh pilih tau. Cantik lah bila kita pakai baju raya kan. Baju Melayu lagi pakai pula dengan butang yang macam ni. Nampak smart dan nampak lebih kemas, nampak lebih cantik dan elok lah. Sesuai lah kepada lelaki yang dah ada baju Melayu tu kan. Tiba-tiba tak ada butang kan, boleh beli butang baju Melayu yang macam ni. Harga butang baju Melayu macam ni pun murah saja. Boleh pilih warna, boleh pilih design yang ada. Okay, boleh beli, boleh dapat sekali yang penutup bekas yang macam ni. Jadi kalau tak mau pakai tu boleh simpan balik dalam bekas yang macam ni. Kita boleh simpan dalam bekas yang macam ni. Ok, siap. Kalau nak pakai, kita boleh ambil daripada dalam bekas yang macam ni. Ok, itulah dia untuk video kali ni. Butang baju Melayu. Yang mana dah ada baju Melayu tu kan, boleh beli butang baju Melayu macam ni. Ok, untuk baju kali ni, saya pakai baju kemeja lengan panjang. Warna baju kemeja ni boleh pilih tau. Saiz pun boleh pilih. Ok, untuk perfume pula ataupun minyak wangi, saya pakai minyak wangi Romano yang macam ni. Sesuai untuk lelaki lah. Ada banyak pilihan wangian. Minyak rambut pula, saya pakai minyak rambut kelapa. Dia ada juga rosemary dan juga peppermint. Bau dia pun wangi dah sedap tau. Boleh lembutkan kita punya rambut. Boleh lah pakai minyak rambut tu. Cara nak pakai dia pun mudah. Kita tekan-tekan picit je. Kita boleh pakai dalam minyak rambut yang macam ni. Untuk mikrofon pula, saya pakai mikrofon tanpa wayar. Dia main sekali dengan casing ataupun bekas simpanan yang macam ni. Jadi kita nak charge dia pun, kita boleh charge guna USB Type-C. Dia ada 2 mikrofon. Untuk receiver pula, kita boleh pilih sama ada nak iOS ataupun Type-C. Untuk yang saya pakai ni Type-C lah. Sebelah cocok je dekat kamera smartphone saya boleh guna pakai. Dia ada lagi satu mikrofon kat bawah dalam ni. Butang baju Melayu. Nak beli butang baju Melayu, boleh pakai dengan baju Melayu. Ataupun nak beli produk-produk yang lain pun, boleh tekan produk kat bawah. Bantu saya dengan menekan butang like. Ataupun nak bagi komen, ataupun nak share video ni, ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.